bagi saya sangat besar selain daripada jaga Ramadan tadi ialah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sifat kepemurahan Rasulullah itu menjadi-jadi dalam bulan Ramadan. Hadis ni riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Bila datang Ramadan, sifat pemurah Nabi SAW karrihil mursalah, kata Ibnu Abbas, seperti angin yang bertiup kencang. Allah berjanji, ya ibna Adam anfiq, wahai anak Adam, berinfaklah, unfiq alaik, aku akan menggantikan kepada kamu. Kita berazam dengan Allah, ambil sebahagian duit kita ni untuk diinfakkan kepada dalam bulan Ramadan. Yang paling elok sekali ialah cari masjid-masjid yang buat berbuka puasa. Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, sesiapa yang menyediakan makan berbuka puasa untuk satu orang Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti seorang yang berpuasa tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Tuan-tuan hanya mampu bagi di satu masjid 30 hari RM50. Allah tahu kemampuan kita. Kita kata, wahai Allah, ni RM50 untuk 30 hari masjid ni buka puasa. Tuan-tuan bayang tengok, sehari 200 orang buka puasa satu masjid, 50 orang buka puasa satu masjid, insya-Allah puluhan ribu pahala orang yang berpuasa tahun tu masuk ke kita, insya-Allah. Tak mampu 50 satu masjid, RM10. Kita beli rokok beratus boleh tuan. Kita tipu Allah Azza wa Jalla kalau kita kata tak mampu.